Dua isu yang cuba disenyapkan oleh rejim Madafaka. Yang pertama, isu rasuah adun-adun di Sabah dan pimpinan Barisan Nasional yang terbaru ni. Yang kedua, isu arwah adik Zara, cerita yang sebenar yang didiamkan. Betul lah kata orang Sabah, isu arwah adik Zara ni bakal menggoncang Sabah dan menjahanamkan pok-pok Madafaka yang ada sekarang ni. Aku rasa mereka ni koyak, geng. Betul-betul tak boleh terima nak suruh Cikgu Bat tidak menceritakan hal yang sebenar. Sebab apa? Sebab Cikgu Bat kata dekat dia sekarang ni ada video rakaman CCTV di tempat kejadian tu, di asrama tu. Cikgu Bat juga kata, geng, apa yang berlaku dalam video tu tak sama langsung dengan apa yang kita tahu di luar ni. Geng, ini bukan tentang isu buli dah. Ini tentang satu pembunuhan. Lagi satu pendedahan daripada Cikgu Bat. Ada seorang pelajar yang terlibat dalam insiden dalam video tu, sekarang ni dah tak ada dalam sekolah tu. Malah Cikgu Bat kata dah pun duduk di luar negara. Dan pelajar yang hilang tu, yang dihilangkan nama dia daripada dalam list sekolah tu, kata Cikgu Bat ada kena-mengena dengan seorang menteri kabinet yang sekarang ni, dan ada pertalian juga dengan seorang pegawai tinggi dalam pasukan keselamatan. Hampa rasa, geng, kalau dia seorang anak rakyat marhain, bolehkah dia dihilangkan? Bolehkah dia pergi ke luar negara? Bolehkah dia tidak didakwa dalam mahkamah corona yang sekarang? Apa yang aku nampak di zaman rejim Madafaka ni, geng, bila maha kaya buat salah belum tentu didakwa. Tapi kalau hang marhain orang miskin, confirm kena. Inilah dia zaman undang-undang 2 darjah. Betul lah kata orang Sabah, kes arwah adik Zara ni bakal menggegarkan Sabah dan menjahanamkan puak-puak Madafaka ni yang tengah pegang kuasa sekarang. Jadi orang Sabah tak nampak lagi, tak ada kesimpati kepada arwah adik Zara. Ini juga tentang masa depan anak-anak kita di sekolah. Takkan kita nak biarkan anak-anak VVIP maha kaya ni cabut nyawa anak-anak kita tanpa pembelaan yang sewajarnya. Tapi yang aku heran ni, kan, kenapa nak halang Cikgu Bat daripada bercakap benda yang betul, bercakap dari sumber fakta yang betul? Kenapa perlu didiamkan? Sampaikan pejabat peguam negara SKMM digunakan untuk tutup mulut Cikgu Bat. Betul-betul lah puak-puak kerajaan buluh kasap ni takut sungguh dekat gelombang arwah adik Zara yang melanda seluruh negara hari tu. Jadi, geng, orang Sabah, kasih bagus Sabah undi Perikatan Nasional dan kita akan lihat siapa pembunuh yang sebenar. Justice for Zara. Justice for Zara. Justice for Zara.